Assalamualaikum, selamat pagi. Almost 11, dekat pukul 11 dah. Hari ni 11 Disember, cuti keputeraan Sultan Selangor. So, aku, wife dengan anak menantu seorang nak pergi food hunting. Cadang nak pergi Skincan, kita tengok apa yang ada. Jom. Okey, alhamdulillah dah sampai dekat kedai restoran Dulang Artok. Kita orang nak lunch kat sini. Alhamdulillah. Kita tengok apa yang ada, jom. Okey, di tingkat atas ni ada lagi satu ruang makan besar. Oh, ini untuk bersila ni beramai-ramai. Komen sikit, komen. Kalau nak rasa nostalgia makanan kat kampung, boleh datang sini. Dulang Artok. Sedap. Makanan okey. Rasa? Rasa dia memang rasa macam cukup rasa, manis dia, masin dia, lemak dia, semua sebati. Dan rasa teringat lah dulu makan kat kampung kan. Inilah hasil kejadian hari ini.
licin kami makan, tapi memang sedap. Kalau sesiapa ada dekat dengan Sabak Bernam atau melalui Sabak Bernam, boleh singgah sini. Dulang Atok. Dulang Atok. Boleh makan dekat sini, sedap. Sekarang kita berada di Pasir Panjang, Sungai Leman, Batu Lapan. Kita nak pergi ke Kopi Sawah. Mesti ada yang tak expect tengah-tengah sawah ni ada jual kopi yang kita nak try rasa kopi dia, and menu apa yang ada. Jom. Okay, kat sini ada banyak air, menu air dia. ABC je yang tak ada. Ada cendol, ada air-air macam lemonade lah. Lemonade mango lah, lemonade strawberry lah, blackcurrant, and so on. Lepas tu dia ada pet food macam ada takoyaki, ada Vietnam roll, ada satu stall kecil itu small pancake. That one recommended. Yang ni okey. Cendol dia sedap, cuma kalau dapat straw besar sikit lagi sedap. Kedai okey. Kedai okey, arrangement okey. Angin ada, kalau tak ada angin kena pasang aircon.